3 perkara yang korang kena buat sebelum korang decide untuk ambil takaful. Yang pertama adalah korang kena kenal pasti apa matlamat sebenar korang untuk ambil takaful, dan biasanya matlamat ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah income replacement. Untuk income replacement ni biasanya kita akan menyediakan satu dana ataupun satu tabung yang digunakan untuk family korang sekiranya berlaku apa-apa mudarat ataupun kematian dan juga cacat kekal terhadap diri korang. Bagi korang yang menjadi breadwinner ataupun ketua keluarga, korang kena pastikan korang ada income replacement ni. Dan yang kedua pula adalah pelan perlindungan perubatan. Yang ni biasa kita dengar adalah medical card lah. Pihak yang akan membayar segala bil-bil hospital korang tanpa usik duit saving korang. Yang ketiga pula adalah pampasan sakit kritikal. Tujuannya adalah untuk menyediakan dana untuk menampung kos rawatan korang sekiranya korang dihidapi penyakit-penyakit kritikal. Contoh jantung, stroke ataupun penyakit buah pinggang. Nombor 2, korang kena pastikan korang kena tahu apa bajet yang mampan ataupun sesuai dengan keperluan korang. Kebiasaannya kita akan ambil dalam 5% ke 10% daripada gaji bersih korang. Nombor 3, korang kena pastikan korang kena declare segala penyakit yang korang ada. Sebab apa? Sebab kita tak nak ada sebarang masalah bila kita nak submit untuk claim suatu hari nanti. Dan yang terakhir adalah 3 perkara yang saya sebutkan tadi itu tidak akan berlaku sekiranya korang tak berjumpa dengan ejen. So pastikan korang mencari ejen yang korang paling trust untuk menjaga polisi korang. Follow saya di social media, Aminuddin, Takaful Advisor anda.